国际新闻来关心印尼西部的西双门答腊，顶礼拜落大水，河造大水，发生火山崩起，目前已经知影造成44个人死亡，也有15个人失踪。当地政府已经出动搜救人员，赶紧去找找失踪的民众，冒协助当地人清理家园。也那伫印尼东部的伊部火山伫昨昏喷发，火山khu是1000到5公里外，当地政府已经提悬警报的级数，嘛禁止火山附近5公里内所有活动。因为做大水，山顶的火山岩就拢崩落，面体拢被地歹，路规拢落过霉。印尼的西苏门答腊省则一暗开始连续落几多点真久的大雨，火山火石头伫山顶冲落，各做大水，路甲厝拢看无，几多10个人不幸死亡，也有人失踪。Saat ini kita membagi 2 tim, satu tim penyisiran darat sampai radius 1 kilo sampai 2 kilo ke belakang, dan satu lagi tim di tempat posisi yang dekat bahan material ataupun pepohonan. Tepat di belakang saya kita dibantu dengan alat berat. 这边大水河是苏门答腊省2个县损害正严重，超过100栋厝害去，因为基础设施害甲正严重，民众找无清洁水通啉，所参到附近的临时避难所。Saat ini air bersih, air bersih di sini sementara mati. Yang nyala cuma di beberapa tempat. Jadi warga 伫印尼东部的伊部火山13个喷发，不过火山火条这边是喷在云内面，高度超过山顶5公里。好工在无造成人员伤亡或者是损失。Secara visual terlihat bahwa ada lontaran material pijar yang diperkirakan masih di dalam radius 3 km dan juga memang abu saat ini sedang mengarah ke arah barat。伊部火山是印尼上活跃的火山之一，去年喷发超过21000遍，平均是一天喷58遍。印尼火山调查局发声明讲，当地火山警报的状态提升到次管等级，伫火山半径5公里内所有活动拢禁止。公司新闻陈伟林编辑。